Okey guys, hari ini saya tunjukkan satu quotation untuk anda yang berminat nak buat ASB financing. Dalam masa yang sama, dia nak dapat juga ataupun nak ada juga ataupun nak beli kereta. Just buat ASB financing dan masa yang sama dapat beli kereta. Okey, saya tunjuk kat sini quotation CJ RM200,000. Ini untuk yang berumur 30 tahun ke bawah. Okey, ada minta cover minimum RM19. Okey, kat sini bulanan anda adalah RM843. Modal setahun anda adalah RM10,109. Okey, jadi anda buat ASB financing setahun, anda akan dapat dividen sebanyak 11,500 atas atas dividen rate 5.75%. Okey, kat sini anda buat ASB financing setahun, anda akan dapat dividen 5.75%. Okey, saya nak tunjuk kepada anda macam mana cara anda nak buat loan kereta lepas anda buat ASB financing ni. Okey, biasa loan kereta ni kita akan buat loan paling lama 9 tahun. Jadi saya andaikan anda buat 9 tahun, maksudnya anda akan dapat hasil ASB financing ni ada tutup selepas tahun ke-10. Okey, jadi kita tengok quotation yang saya buatkan kat sini. Step ni step cara nak buat loan kereta dengan ASB financing. Okey, tadi anda tengok, anda buat ASB financing tahun pertama. Quotation tadi yang saya tunjukkan tadi, CJ ASB financing RM200,000, bayaran bulanan RM843 sebulan. Okey, jadi tahun kedua, lepas tahun anda akan dapat dividen ASB financing RM11,500. Saya andaikan anda nak buat loan kereta tu, bayaran bulanan je, saya letaklah RM750 bulanan kereta, anda dapat dividen tahun kedua, anda submit loan kereta, dapat dividen, tahun pertama dapat dividen RM11,500. Okey, lepas tu anda submit loan kereta yang bulanan je RM750. Saya andaikan saja. Jadi modal tahunan untuk kereta adalah RM9,000. Okey, jadi anda gunakan je dividen setahun, dividen ASB financing yang anda dapat RM11,500 tu, tolak, anda bayar je setahun lump sum terus. Loan kereta RM9,000 tu, anda akan dapat lebihan pula RM2,500. Anda boleh guna untuk belanja anda untuk tahun tu. Jadi modal anda setiap tahun RM9,000 saja untuk bayar loan kereta setahun lump sum. Jadi anda just guna dividen ASB setiap tahun. Kiranya anda just bayar ASB je setiap tahun. Sebabnya loan kereta sudah diselesaikan menggunakan dividen ASB. Jadi tahun ketiga dan seterusnya. Tahun ketiga sampai tahun ke-9 anda ulang je step yang sama. Tahun ke-10 anda dah dapat sebiji kereta sebab dah selesai bayar loan kereta tu. Just guna dividen ASB. Dan tahun ke-10 juga anda close ASB financing tu. Anda akan dapat silang dividen sebanyak RM24,663. Dan macam yang sama, tahun terakhir, tahun ke-10 tu anda dapat dividen juga RM11,500. Jadi tahun ke-10 anda dah dapat kereta habis bayar dan juga anda akan dapat cash ASB financing sebanyak RM36,000, iaitu daripada surrender value RM24,000 campur dengan RM11,000 dividen ASB financing tahun terakhir. Jadi anda akan dapat tahun terakhir, tahun ke-10 anda buat ASB financing, anda akan dapat sebiji kereta habis bayar dan juga anda akan dapat 36.1K, RM36,163 duit cash. Jadi anda clear kat sini. Ini cara nak buat ASB financing yang saya biasa guide klien saya. Just bayar ASB financing di setiap tahun. Loan kereta, biar dividen ASB financing yang ada dapat setiap tahun tu anda gunakan untuk bayar. Anda dapat lebihan pula kat situ RM2,500 setiap tahun untuk belanja anda. Buat bayaran tahunan kereta setiap tahun, just guna dividen ASB financing. Kalau ada nak tanya tentang ASB atau ASB financing, anda baru nak submit ataupun ada dalam kalangan anda yang dah buat ASB financing, nak review balik sijil lama, ataupun ada dalam kalangan anda yang berminat dengan cara teknik yang saya tunjukkan sini, buat ASB financing, dapat kereta, boleh DM saya di TikTok ataupun WhatsApp saya. Nombor saya ada dekat bio TikTok. Maklumkan nak buat ASB financing untuk beli kereta ataupun nak buat ASB financing untuk simpanan ataupun buat ASB financing nak review saja sijil lama anda. Boleh, tak ada masalah. Saya akan guide anda dengan cara dan teknik yang betul untuk anda dapat maksimumkan keuntungan dan capai matlamat anda. Clear dah? Baik, bawah.